Ustaz, Indonesia puasa awal sehari sebelum daripada kita. Syaitan di sana kena ikat dulu ke? Tak perlu kita tahu sama ada syaitan tu diikat bila ataupun di mana dan bagaimana. Ataupun diikat awal sehari ke lambat sehari. Itu bukan kerja kita. Kita tak perlu tahu. Itu adalah kerja Allah dan para malaikat Allah SWT. Dan ia termasuk daripada perkara-perkara gaib yang kita tak perlu nak usul periksa. Saya pun tak tahu jawapan dia macam mana. Cuma ingat, perkara yang betul-betul kita perlu fokus pada bulan Ramadan ini adalah melipat kali gandakan amal ibadah kita. Kita fokus kat situ. Kita beramal dengan sebanyaknya. Solat dengan banyaknya. Kalau ada solat yang tak qada lagi, qada solat sebanyaknya. Banyakkan bersedekah. Itulah amalan-amalan yang kita kena fokus. Tak perlu kita fokus kepada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan amal ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini. Nak belajar lebih banyak lagi ilmu agama, jangan lupa untuk follow Ustaz Kembar Hafal.